Kadang-kadang ada orang cakap dengan saya kan, anak dia masuk ward dan bila nak balik tu dia cakap, doktor boleh tak doktor tuliskan MC juga untuk saya, parents dia, mak atau ayah kepada pesakit tersebut. Ataupun sama juga kadang-kadang bawa anak ke klinik kan, kita jumpa anak dia memang perlu rehat di rumah tapi ibu bapa yang minta MC kita tulis kepada ibu bapa tu. Saya akan cakap tak boleh for few reason lah. Yang pertama etika kita. So MC tu, medical certificate tu, surat cuti sakit tu adalah untuk pesakit tersebut, bukan untuk orang yang menjaga pesakit tu. Dan dari segi etika memang tidak beretika untuk saya keluarkan surat sakit kepada orang yang tak sakit. So kita bagi pada mereka yang sakit lah. So kanak-kanak tu, kalau kanak-kanak tu perlu kepada MC. Untuk ibu bapa dari segi etikanya saya tak boleh bagi. Yang keduanya, saya juga, job saya adalah job doktor kanak-kanak. So saya tak boleh keluarkan MC kepada pesakit yang dewasa pun, sebab saya tak license untuk tengok pesakit dewasa. So sepatutnya memang tak boleh lah. Dan ada juga yang cakap, lah doktor boleh, as long as majikan just nak tengok kan. So saya nak beritahu dari segi etikanya dia salah. Kalau saya dibayar pun duit itu bukan duit yang halal lah, kan. So kita sebagai doktor, kita ada etika kita, ada tanggungjawab kita. Sebab walaupun penguatkuasa KKM tak tengok, tapi Allah yang tengok kan. So kita tak boleh buat. Sama juga kadang-kadang ada pesakit kata dia nak claim majikan untuk berapa hari, boleh tak kita discharge hari ni tapi kita nak tulis surat discharge besok supaya dapat claim berapa hari. Pun sama juga, dia ada etika kita lah. So bukan saya nak reject, tapi sebab etika-etika kita. Dan saya nak ingatkan juga, saya tahu ada doktor yang agak rigid. Dia tengok pesakit masa datang kat klinik, tengok pesakit tu dah macam okey, dia tak nak bagi MC. Saya agak lenient sikit sebab saya rasa orang dah susah payah datang. Mungkin masa di rumah dia sakit dan teruk, dia tak larat pergi kerja, kebetulan dia dah sihat sikit, dia dapat bertenaga sikit, dia datang ke klinik kita. Dan bila sampai klinik kita, mungkin demam dah turun, dah settle sikit, dia nak makan ubat demam kat rumah. Dan nampak bertenaga sikit bila demam dah kurang. So orang tu dah spend masa datang klinik kita. Saya rasa it's a good idea untuk just bagi, kan? Sebab kita assess ketika itu, kita tak tahu keadaan sebelumnya. Jadi kita boleh tahulah. So bagi saya agak lenient dari segi yang itu. So yang penting kita nak bagi kemudahan supaya pesakit boleh rehat dan boleh sihat, macam tu. So untuk ibu bapa, saya minta maaf, saya tak ada kemampuan. Dan majikan juga saya nak ingatkan, kalau anaknya sakit, kita kena bagi peluang ibu bapa untuk jaga anak-anak yang sakit tu. Jangan sampai kita susahkan kaki tangan kita. Alangkah baiknya kalau majikan bantu ibu bapa yang ada anak yang tak